Bila emas fizikal ada di tangan, feeling dia tak sama dengan yang simpan emas digital cuma nampak nombor saja. Memang tak sama. Bila harga emas jatuh, kita nampak peluang. Peluang tambah lagi simpanan emas pada harga diskaun. Peluang percepatkan lagi capai target 1 kilogram satu keluarga. Percepatkan lagi capai target misi haji sebelum 40 tahun. Kejatuhan harga emas bukanlah satu penyesalan, tapi berita gembira yang memang ditunggu-tunggu. Kalau tiba-tiba nak pakai duit, tak perlu jual pun emas tu. Pajak saja emas tu di arah nu. Selepas selesai urusan, tebus balik cepat-cepat. Emas masih kekal milik kita, tak kurang walaupun 1 gram. Tapi mereka yang simpan emas digital, bila harga jatuh, yang mereka nampak cuma rugi. Terkilan, menyesal beli emas. Sebab bagi dia, emas tak ubah macam saham saja. Tak ada apa-apa selain tengok nombor dan mengharapkan profit saja. Kalau nak pakai duit, memang kena jual dan confirm rugi. Tak ada pilihan lain dah. Sebab tu, kalau nak beli emas fizikal dan beli emas dengan ilmu yang betul. Belajar dengan mereka yang proven kaya dengan emas. Nak tambah lagi ilmu emas dan kewangan, boleh follow.